Dalam dunia media sosial hari ini, bukan hanya artis wanita yang jadi sasaran kecaman. Pendakwah pun tak terlepas. Satu komen ringkas, satu ayat sinis dan satu balasan yang terus meletup di timeline. Pergi tegur adik-adik dulu. Namun, jawapan yang dibalas lebih pedas daripada jangkaan. Simpanlah kurang cerdik tu. Ayat itu bukan sekadar teguran. Ia jadi perdebatan. Inilah kisah bila nasihat agama bertembung dengan tekanan netizen. Semuanya bermula apabila P. Yuris atau Haris Ismail aktif berkongsi pesanan agama dan teguran isu semasa. Seperti biasa, setiap perkongsian pasti ada yang menyokong dan ada yang mempersoalkan. Namun kali ini, seorang netizen meninggalkan komen yang berbunyi, "Pergi tegur adik-adik dulu." Ramai percaya ia merujuk kepada ahli keluarga selebriti yang gaya hidupnya sering menjadi perhatian umum. Seolah-olah mesej yang ingin disampaikan ialah, kalau nak menegur orang luar, mulakan dengan keluarga sendiri. Dan dari situlah, ruangan komen mula berubah nada. P. Yuris tidak memilih untuk berdiam diri. Beliau membalas dengan nada yang tegas tetapi penuh maksud. Kita tidak pernah setuju dengan maksiat. Namun, setiap teguran ada caranya. Dan ayat yang paling mencuri perhatian, simpanlah kurang cerdik kepada diri sendiri kerana dikhawatiri Tuhan memarahinya. Ayat itu terus jadi tular. Menurut P. Yuris, menilai sesuatu perlu dengan ilmu, bukan hanya dengan emosi. Beliau juga menekankan orang yang tidak cerdik ialah mereka yang bertindak mengikut hawa nafsu. Mesejnya jelas. Tidak semua perkara keluarga perlu dipamerkan untuk membuktikan sesuatu kepada umum. Chop, chop, chop! Sebelum kita sambung kisah yang lagi pedas, kalau korang suka analisis deep macam ni, jangan lupa like, share and subscribe Oi Jom, sumber gosip paling bersih tapi pedas dekat Malaysia. Okey geng, kita sambung. Seperti kebanyakan isu viral, netizen berpecah kepada dua. Pihak pertama menyokong P. Yuris. Mereka berpendapat hal keluarga adalah urusan peribadi dan tidak semua teguran perlu ditayang di media sosial. Namun, pihak kedua pula berpendapat sebagai pendakwah dan public figure, contoh terbaik bermula dari rumah sendiri. Menariknya, sebelum ini pernah tular video P. Yuris menegur adik iparnya secara lembut dalam satu sesi siaran langsung. Jadi persoalannya, adakah netizen benar-benar tahu keseluruhan cerita atau sekadar melihat dari luar? Isu ini sebenarnya lebih besar daripada satu ayat pedas. Ia tentang batas, tentang persepsi dan tentang bagaimana seorang pendakwah dinilai di ruang maya. Di media sosial, semua orang rasa berhak bersuara, tetapi tidak semua tahu keseluruhan cerita. P. Yuris sudah menjawab, netizen sudah memberi pandangan dan persoalannya kini, sampai mana tanggungjawab seorang pendakwah perlu dipamerkan untuk memuaskan hati umum. Kerana kadang-kadang yang kita lihat di media sosial hanyalah sebahagian kecil daripada realiti sebenar.